Biasanya kereta yang menggunakan leather pada kerusi kereta korang, satu benda yang selalu korang susah nak jaga adalah nak maintain kualiti kulit kereta korang. So sekarang ni sangat mudah dengan adanya brightening leather white tissue, yang mana korang pakai benda ni, dia punya result guys memang boleh cakap luar biasa. Tanpa membuang masa, jom abang tunjuk dekat korang result dia dan cara guna produk white brightening tissue ni. Jom. So cara buka dia pun sangat simple guys. Dalam ni ada 80 keping, sangat-sangat banyak, dan korang boleh simpan je dalam kereta. Dan setiap kali kalau korang nak pakai, just buka benda ni dan tarik keluar. So korang tariklah 1 atau 2 keping dulu, dan korang boleh start untuk lap. Okay, so cara penggunaan dia pun sangat mudah guys. Kalau korang tengok sekarang ni, abang just lap saja di bahagian kerusi kereta. Leather yang warna hitam ni, dia boleh terus menampakkan tone leather ni terus naik guys. Nampak? Lagi satu, senang lah kalau kita nak maintain, nak jaga jatuh makanan dan sebagainya. Abang rasa dengan ada white tissue ni memang memudahkan kerja kita guys. Dia tisu basah guys, memang sangat senang lah kalau setiap kali kita nak cuci jatuh makanan dan sebagainya kan. Yang paling penting, dia bukan saja nak bagi bersih, tapi dia menaikkan warna leather kita tu, terus naik. So untuk wipe tissue ni datang 80 pieces, memang sangat banyak guys. So guys, itulah wipe tissue yang mana abang nak share dekat korang. Bagi korang nak dapatkan barang ni, abang akan letakkan link dekat bawah. Sebab harga dia guys, kalau korang klik bawah RM2, cepat-cepat grab. Ada 80 pieces wipe tissue guys untuk leather korang. So apa tunggu lagi, cepat-cepat grab guys.